Saya ada tulis tu buku tajuk Rahsia Rumah Tangga Bahagia. Itu bermula dengan tips macam mana cara memilih pasangan berdasarkan kepada apa yang Nabi ajar pada kita. Jadi ada sikit beza antara nak pilih suami dengan nak pilih isteri. Ada perbezaan. Kalau paling basic, kalau suami, dia hendaklah berakhlak dan juga beragama. Kalau isteri, beragama tapi ada 3 lagi bonus. Kalau yang 3 ni tak wajib, tapi kalau dapat tu bonus. Iaitu, tapi paling utama agama. Memang nombor 1 agama. Kan? Baik, yang 3 tu yang kecantikan, kaya, keturunan baik-baik. Itu tambahan. Jadi, maknanya itu cara memilih. Itu usaha zahir kan. Lepas tu ada lagi kan. Nak pilih macam mana? Doa, istikharah. Mula-mula doa, minta pada Allah supaya Allah datangkan jodoh yang baik kepada kita. Kemudian istikharah. Istikharah minta petunjuk Allah. Kalau dah dapat kan, dah dapat calon tu istikharah. Okay, Allah tunjuk yang itu. Baik, bila Allah tunjuk yang itu, belum tentu juga rumah tangga kita akan gembira dan bahagia macam dalam filem-filem tu. Sebab Allah tunjuk kat kita bukan apa yang paling membahagiakan di dunia. Tapi Allah tunjuk kat kita ialah apa yang akan paling membahagiakan kamu di akhirat. Yang pasti kita takkan tahu sendiri. Melainkan lepas kita mati nanti. Jadi sebab itu nanti ada rumah tangga yang macam Nabi Lot dengan Nabi Nuh. Pasangannya tak solehah kan. Ada rumah tangga yang macam Nabi Muhammad SAW. Sama-sama soleh. Sama-sama hamba Allah yang sangat diridai kan. Bahkan menjadi panduan hidup seluruh umat itu.